Siap sound effect. Itulah, minta lagi halal kau Utam. Kau tengok ni, tinggal atas ni. Nasib baik lah tak ramai orang. Oh, Alhamdulillah. Sekarang kita orang dekat dalam bas, dekat kedai parking. Kita akan pergi masjid lah. Nama bas ni apa? Assalamualaikum. Yes, ma'am. Um, Number? 51, yeah. 51? Yes, yes. Okay, 51. Okay. We can come in? Yes, come. Thank you. Any problem? No, I just came to check everything is there. Okay. Thank you, sir. Assalamualaikum, welcome back to... Okay, dah. Okay. Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to Shazrina Channel. Kita orang sekarang ni berada di Mekah Al-Haram, Masjid Al-Haram. Oh, lupa nak bagi tahu. Hari ni 19 hari bulan Mac 2023. InsyaAllah besok Saudi Raya. Dah lama tak buat video. Bukan dah lama tak buat video, dah lama tak post video sepanjang bulan Ramadan ni. So kita kumpulkan Fokus ibadah. Alhamdulillah, amin. Kita sekali haung. Hari ni last Ramadan, besok Raya insyaAllah lah. So, ni bilik kita orang duduk dekat Hilton Mekah Convention. Dia ada dua Hilton. Dua-dua pun memang dekat Jabal Umar. Yang ni berdekatan dengan address hotel tu. Naik bukit sikit lah jalannya. Review untuk hotel ni. Kita ada iron board, laundry bag, ada slipper, Quran, sejadah. Ni tak dibuka Sebab saya tak nak dengar bunyi dia lagi. Toilet. Semua lengkap, tak tahu lah. Shower, sabun, shampoo semua ada. Nah, yang ni ada connecting room. Ni macam biasa lah. All the condiments. Ada peti ais. Alhamdulillah. Dua katil, single. The view. Pasha Haram view sini. Oh ya Allah. Pasha Haram view. Tada. Sebenarnya kita orang plan untuk stay dekat Mekah, raya kat Mekah ni last minute. Syaz, dia dah prepare dah lauk-lauk raya. Nak bagi vibe raya tu sikit kan. Raya di perantauan. Kita orang Malaysia, so kita kena ada lah rendang. Ketupat rendang. Kuah kacang. Satu bas bau kuah kacang. Dia bocor pula. Masih lagi kena datang haram ni dekat kedai parking tu. So naik bas apa semua sampai terbocor-bocor minyak kuah kacang. Kita orang punya iftar hari ni kek buah all the way from Malaysia. Syaz potong kecil. Esok dia nak edarkan untuk hari raya. Kek marble. Sandwich benih tadi kat bawah. Iftar last Ramadan with the view.
Kita dekat tepi ni. Ni expansion. Kadang kalau hari biasa diorang tak buka. Expansion ni yang pintu gate. Yang gate ni memang diorang tak buka. Jemput Ustazah. Bacakan doa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga semua amal-amal ibadah kita di bulan puasa ni diterima dan diangkat oleh Allah SWT, dan diampunkan semua dosa-dosa kita dan dipermudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat, dan juga untuk ahli keluarga kita semualah. Semoga kita bertemu lagi Ramadan akan datang, Ramadan tahun depan, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua, terutama yang menonton, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tak kenal ke yang kenal, semua dijemput oleh Allah SWT menunaikan ibadah dekat Mekah dan juga Madinah lah. Subhanallah, tengok Mekah setiap tahun ada beza. Kalau orang yang datang setiap tahun pun boleh nampak perbezaan masjid haram ni. Kita dapat tengok apa yang Saudi buat, besarkan lagi masjid, dan macam-macam lagi lah yang diorang buat. Diorang bagi kemudahan untuk jemaah datang. Tapi rasanya mungkin diorang dah siap lah expansion, sebab kita dah tak nampak crane-crane yang obviously dekat Mataf, dekat Tawaf tu memang dah tak ada crane. Teringat kejadian 2015 yang mana insiden tu lah, kren jatuh, ada jemaah Malaysia pun ada juga yang meninggal. Sekarang kita tengah tunggu waktu berbuka. Sikit lagi nak azan dah. Dah azan. Amin. Selamat berbuka kawan-kawan. Ni bukan sunset tau, ini reflection lampu. Ya, lawa kan? Dia dah buka lampu. Ni korang kita orang nak habiskan makanan, nanti kita sambung, okay? Sebelum ni kita orang pernah duduk dekat hotel ni, address hotel. Ada tower 1, tower 2. So turun terus je masjid. Ni Hilton. Sah? Siap sound effect. Okay, Alhamdulillah kita orang dah selesai solat isyak. Kita orang solat dekat pekarangan luar masjid, sebab kalau nak masuk mungkin payah nak cari tempat kan, sebab dah lambat juga. So bila nak masuk dalam pekarangan masjid ni pun makan masa. Lepas maghrib tu kita orang turun nak masuk masjid pun nak makan masa, sebab banyak tutup, askar dah jaga. So, untuk orang keluar malam 27 tu memang lagi ramai, gila ramai. Malam ni macam okey sikit lah. Lepas tu kan cuaca Alhamdulillah, Masya Allah, sejuk. Okay lah, nak pergi cari makan. Bukan bergegar tak ada apa-apa berlaku. Tak ada gegaran berlaku. Yang bergegarnya shaking. Jom kita pergi cari makan. Selamat pagi, Eid Mubarak. 1 Syawal di Makkah. Nak pergi solat subuh, InsyaAllah.
orang dah masuk dah dalam masjid. Alhamdulillah banyak lagi tempat kosong. Tapi yang ni dekat bahagian expansion Jabal Umar. Abdullah Gate. Tadi kita masuk ke gate. Kat luar tu nampak macam dah penuh, tapi sebenarnya kat dalam ni banyak lagi space. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Okay. Kek. مصري عربي سعودي ما في سمسم. انت هنا في السعوديه من امتى؟ انا شغل ممرضة تفضلي هنا؟ مستقرين هنا على ما طول في مكة جدة. في جده. رحتوا مدينه؟ في حلو. انتي روح ولا لسه؟ روح روح خلاص 5 ايام. 5 أيام. Mubarak. Translate. Dengar. Sekarang tengah khutbah, so kita dengar translate bahasa Malaysia. Macam ni, okey. Bukan minta maaf dia minta hutang halal. So sekarang kita orang dah habis dah, selesai semua. Sekarang pukul 7.20 pagi. Nak balik hotel, nak makan rendang ketupat. Juara raya. Okey, jom. Kita kena naik balik atas sebabnya Syaz dia tertinggal handphone dia. Tadi ada orang tu lah tolong. Kalau tak, escalator turun je, tak boleh naik. Kita turun 2 kali kan? Dia boleh naik atas ke? Tak boleh naik atas. Hana fi fok? No? Tak. Pergi je lah dulu. Itulah, minta lagi halalkan hutang. Kau tengok ni, tinggal atas ni. Nasib baik tak ramai orang. Oh, Alhamdulillah. Nasib baik dapat minta tolong orang tu. Budak tu dilimpahkan kekayaan. Member tanya, Muskilah, ada jawal. Oh, lepas tu dia macam escalator tu 40 minit baru. 40 minit turun jom. Handphone. Apa-apa kerja ni ada ketinggalan ya. Itulah handphone. Lawa pula bertingkat-tingkat macam tu kan. Kawasan King Abdullah Gate Expansion. Kat tower sana. Bawa korang round. Cik,
Padahal kita orang pun first time. Sebab mungkin kalau Besar biasa sangat, pun tak buka kan. Besar sangat. Masya Allah macam ni. A few moments later. Kita orang dah sampai dah hotel. Sekarang nak buat preparation juadah raya lah. Tadi singgah sekejap pergi beli kopi ni. Bekas malam bawa rendang dengan kuah kacang. Syaz dia panaskan air dalam kettle tu. Panas. Ni air panas. Tunggulah kejap. Beberapa minit. Tunggulah hotel. Tuala bersih Lemang nona. Kuih raya weh. Tengok kau siap bawa bekas ni. Kuih raya. Tupat Rendang. dan rendang. Panas sikit tak? Bismillah. Okay, kita tengok method ni hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillah. Taklah panas-panas tapi suam. Okay, kita nak buat untuk rendang pula. Ini otak pinjam daripada Ramlah binti Ali. Tada, siap dah juadah berbuka. Juadah raya? Juadah berbuka. Juadah raya. Ketupat rendang. Alhamdulillah. Buat makan semua sampai raya. Kita orang ni raya kat Mekah ni sebab kawan-kawan kerja memang giliran orang ramai balik Malaysia tahun ni. Tinggal kita beberapa ketul je kat unit kita lah. So kita decide lah raya kat Mekah. Ni tengok ramai sikit orang. Kat Saudi, raya hari ni petang habis dah. Sehari je raya. Buat makan weh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas 2 hari. Lagi sedap. Memang mantap lah. Ada lemang lemang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lemang nona, lemang segera. Alhamdulillah dia tak bersih. Rendang. Ni 2 hari dah awal masak ni. Memang rasa tu sebati lah. Lengkap lah ni. Ni kalau jual ni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Pedas juga kan? Kita nak makan dulu sambil menikmati pemandangan cik. Okay guys, kita orang dah nak siap-siap untuk check out. Kita letak bag-bag dekat lobby hotel. Lepas tu pergi masjid, jalan-jalan sikit. Nanti datang balik untuk ambil bag. Okay. Keadaan kat masjid sekarang ni dia tak ramai sangat orang. Rasanya orang-orang lokal pun dah balik dah lepas solat raya pagi tadi. Korang tengok ni. Masih lagi ada space. Sekarang ni pukul 12.10 minit. Zuhur 12.20 macam tu. Selalu 1 jam awal memang dah penuh dah kat luar ni. Masih ada lagi laluan-laluan untuk masuk ke dalam masjid. So, let's go. Alhamdulillah. Nak order makan macam mana? Kita orang banyak kali datang clock tower ni, tapi kita orang tak pernah pergi Al-Baik dekat sini. Aku nampak Al-Baik cakap dengan macam saya cakap tak ramai tu, okeylah pergilah beli. Rupanya Al-Baik dia bapak besar weh. Satu corner tu sampai ke belakang. Lepas tu dia cakap asisten tak boleh masuk sini, kena masuk belah sana. Ada security jaga. Untuk korang siapa yang nak makan Al-Baik kan, yang jemaah daripada Malaysia lah, okay, korang boleh download apps Al-Baik, order daripada sana. So tak payah tunggu, order cepat lah. Aku beli ni je. Aku cakap lama tak makan nasi, dah terbau-bau kan. Nak makan dah nugget je. Ni Syaz beli Ben Laban. Ni kashtuta. Kalau orang viral lah, jemaah selalu datang beli lah di Laban. Bismillahirrahmanirrahim. Dia milk cake, kek susu. Lepas tu dia letak susu dengan mangga lah. Dia macam-macam lah. Dia macam-macam perisa. Tapi tak makan. Refreshing. Sebab dia sejuk.
Selain cash korang boleh beli rice milk. Tak payahlah beli yang full tau, yang mahal-mahal tu sebab muak. Beli macam ni je okey. Lepas tu, Nasi biryani salad tahar. and salad. Okay. So, bil afiyah. Okay, korang semalam punya vlog sampai je habis makan tu kita gerak balik lah. Semalam diorang dah buka kat kawasan masjid, so kenderaan dah boleh masuk lah ke sekitar masjid tu. So driver ambil kita dekat hotel dan kita balik lah. So hari ni hari kedua raya, kita nak keluar makan je. Okay, tu je lah vlog raya kita orang. Terima kasih kerana menonton channel kita orang. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada Syaz dan Adrina. Jaga diri, berhati-hati di jalan raya. Okay. Okay. Bye. Assalamualaikum. I thought close. Mubarak. So dia ambil kan? So dia ambil foto. Sayang kita orang tak raya balik tau.